Assalamualaikum. Wah, okay, kita bersiaran di bumi Terengganu. Ganu-ganu kita. Okay. Tadi bawa lepas bawa itu ada free sikit. So dan baru hari tu juga berkesempatan untuk langgan-langgan makanan yang ada di Paya Bunga Square yang depan TC Terengganu ya. Ini sebenar event kalau orang attack lah. Datang saya ada event juga, saya cun ada event saya. So macam-macam jualan ada. So kita take plannya naik kaki oh luar lagi kaki Grab. So itu kita layan-layan seorang-seorang. Kita pergi jalan kaki, pergi dari Hotel Suria Malaysia ke PB Square. Siauh lah, kata dalam 10 minit jalan kaki. So alhamdulillah. So besok okay, kita terus lah. Kita ada beli 3 jenis air. 3 jenis air. Lepas ada beberapa makanan, burger dan benda yang terjarang nak jumpa. Burger berjumpa lah, tapi macam lain sikit lah. So first adalah kami nak try. Terus try lah. Kami first yang beli tak ada latok kopi. Ini paling ujung. Ini saya langgar saya ada orang elak test. So kami coba kopinya. Namanya adalah Sobat Kopi. Sobat Kopi kami ambil jenis ambil airnya adalah karamel macchiato sebab Mr. nak beli apa. Jadi kita coba kita ambil je lah karamel macchiato lah. Okay. So first kita coba lah rasanya. Wawa lah, bagau lah semua. Karamel sebati tu semua lah. Okay. Kopinya boleh tahan. Dan wadahnya manis sikit dah manis gila. Kadang-kadang karamel macchiato tu dekat sini kan yang manis lah. Karamel lah. Tu tak nyampunnya blend lah, nyampun kopi dengan karamelnya blend. Masuk lah nyampunnya mana. Man. So untuk sobat kopi kita jangan loh sama adanya akan memeningkan palak asyik. Memeningkan palak maksudnya ngasih sesuai dengan aku lah. Sebab aku tu jenis macam milih ke kopi. So tak kata okey ngasih macam tu spot ni orang. So untuk sobat kopi 5 3.5 maybe. Ya okey, belum mak tapi ada lagi yang boleh menyebabkan aku jatuh hati. So next kita coba dari ini kok banyak ilap dek. Yang banyak ilap pilihan sampai aku pun confused nak pilih air apa. Next Zona Matcha. Nama Zona Matcha tapi aku sih beli Zona Matcha. Ini sebenarnya dah kan Zona Matcha sebenarnya aku pasal yang mau ke kedainya adalah Limbung Cafe Coffee katanya kan. So mungkin yang punya cek mak adalah matcha. Tapi aku sih beli matcha kan ya. Pusat wahan aku tertarik dengan vanilla latte kok. So tu adalah vanilla latte. Sebab terus aku selalu beli vanilla latte lah. Besar kita habis vanilla latte. So next kita try yang punya vanilla latte. Bismillah. Kopinya sebenarnya ceri kopi. Tapi rasa vanilanya cik kuat. Sedap. Bagi aku yang selalu cari vanilla latte a bit frustrated. Speaking agak kecewa lah sikit sebab ni ada rasa kopi. Vanilla latte tu should ada rasa vanilla ni ya. So ni lebih kepada rasa kopi, lebih kepada rasa latte je. Vanilla and nade. So ambil bagi dengan
2 kot bakso kopi. Tapi okey, macam bakso kopi tak aman dia. Banding kopi taknya ada tawar sikit. So I give 2 only. Next, tu kami ambil matcha. Kami bilang kata macam mami je untuk gigit saya. Sebab apa? Sebab harganya murah. Ada sikit air tak nak. Yang beri harga RM5 sikit air tak. Tapi aku sikit kata apa? Kelak lakon dalam video kelak nak yang senarai harga semua nak. Bukan yang pada kaki kelak pun. So next adalah secawan, secangkir madu merah. Okay, secawan. Secawan tu tak aku ambil macam teh. Ini banyak makanan ni tu best. Minum ni tu best. Tapi aku tak rasa misal sebelum macam tak guna macam. Ada sikit kita bagus aku minum sikit tak macam everyday ni macam memang tak apalah. Kalau banyak air, saya orang nak habis lah. Mana habis air banyak. So, kita try matcha latte daripada secawan. Bismillah. Manis. Aku jarang ambil matcha latte. Jus pun aku jarang ambil rasa tapi aku suka matcha. Jaranglah ambil matcha. Tapi tu tak nak matchanya nyaman. Matchanya nang berasa lah matchanya nang nyaman. Untuk matcha latte tu aku beri 4/5. Seriously nang nyaman secawan. Mungkin aku ambil sikit je. Dia minta nyaman juga. Tapi airnya murah. Okay, kita pergi kepada makanan. Okay, makanan yang beli tu nak ada resi ini. Dia boleh lah macam tu. Okay, yang best ni nak lalan ke tak? Bapak malah yang langgar. Tapi si beli. Tapi kalau tak campur macam best lah. Faham dah? Tani Crocs guys, Crocs wafer I beli. Pasang 14. So, ni ada original. Ni ada original Nutella dengan Oreo and cookies and cream merah. So, merahnya tak apa beza apa ori cheese. Semuanya ada cheese dah. Tapi yang membezakan adalah letak Nutella semua. Okey. Kita makan ke? Habis. Kita makan tu. Ni macam ala-ala Mun tak pernah pergi pasar malam di Metro ada apa tu? Kuih Monas tu mai orang gelanya. Kuih kereta api sambil lah lebih kurang. Ni cheese. Cheese 4 cheese. Cheese. Okey. Nak ala ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dulu makan apa? Mana? Susah tu. Dekat nasi amal nak. Bagi aku yang mana? Over 5. Lembut. Nang lembut. Walaupun saya kena cheese tu nak nyaman. Nasi mana? Nyaman lah. Tu. Kasi angat cheese. Cheese saya tertarik situ. Pasal masih saya tertarik situ. Nasi 4 nak apa kan? Panas. Ndak ada keras. Oi.
Hmm. Oh. Mango. Mango. Mm. Mm. Oh. Good job. Crocs. Namanya, apa namanya itu? Crocs apa dah? Crocs waffle rasanya. Man, bagi aku yang suka manisan, yang suka dessert macam tu, approve tu. Serius man. Yang ala-ala kedai roti kereta api, minta orang selalu bertahan beli roti kereta api. Ni pasal malam Metro City macam ni asal. Nak ada cheese Man. Tu aku beri 4.5. Masih pasal sikit. Okay. Next. Teng. Aku macam pernah nangga. Aku suka gula merasa juga. Itu adalah ayam susu. Aku pun sudah minyak di mungkin yang kata susu ke apa kan. Aku besok sambil permedian. Okay. Ayam susu 1 set RM10. Bismillah. Apa susu? Oh. The first bite I bite macam rasa banana. And then bila dah chewy entahlah, ingat ya Allah, nyaman kali ya. Weh, si baik aku beli. Yang tu tak sebelah burger je. Beralih kulang, kuliah. Harus ke SP tu. Bahkan dalam meja. Karena sos Thai. Makan dalam meja zaman. Oh my god. Tu. Bismillah. Okay, untuk tu manis saya, manis. Yang manis lah. Bilangnya dicap untuk cap dengan rasa bakso aku. Dicap untuk wah. Duk kalau yang ada yang man. Maksudnya di sini manis tu bertemu dengan pedas tu, lalu tang. Rasanya macam pen with pineapple. Macam ni lah. Sotuk lah rasa. Dengan man. Cheers. Si pula man. Sugar aku beli lah. Wah, sugar aku beli. Nak beli aku lah mimpi. Cik. Okay. Man. Approve. Man. Hujan. Aku dengan kaki je. Cepat dah. Ya. Kalau balik buat lah bunyi guru guntur apa semua. Okay. Mak ayam burger tu. Tu tak. Burger latte namanya. First aku datang dia. Aku dah langgar dalam TikTok pasal burger latte tu. Tapi aku tak sini nak cari. Tu time hari nak jalan-jalan UTC hari Isnin ni mari ah. Aku tu nampak ada burger latte. Oh, aku betul-betul try tu. Tangan aku menu tu. Apa latte nya? Dia siapalah. Kelaklah fikir aku. Aku hampir fikir aku takkan dapat langgar lagi. Aku takkan dapat beli. Nasib baik hari tu free lah. Cun buat bosku sekot je. Ni kepak. So, aku pergi kawan-kawan ni jalan kaki lah biasa. Nak aku ke latte. Ada 3 gear, tu kan 4 dia. So first adalah signature, klasik lah. Signature gitu. First adalah klasik. Okay, onion yang beza kan onion biasa. Yang kedua adalah onion juga, tapi onion yang creamy, caramelized
nice punya Indiannya. Okay, ialah fancy Indian namanya. So yang ketiga Datuk Alfredo tu ni adalah nyompun ada macam ada sos macam ada tambahan lagi adalah macam ni ada tambahan juga untuk ya benda warna yang warna tu bukan warna oren nak warna macam coklat dia ada macam ala-ala carbonara mushroom carbonara macam ni lah. Baknya ada mushroom pasal di carbonara kan. Apa kepada tu macam ni lah. So kita kena try the first bite of this burger. Yeah. I hope I croak. Apa benda kepada tu ni. Auzubillah min syaitan. Bismillah. Allah burger tu saya ambil. Dah. Tumpah tu. Okay, ambil lah. Okay, first bite. Aku sibukkan buat sayur. Aku tu kau makan sayur. Aku susah nak sayur. Bismillah. Masya Allah. Allah Akbar. Masya Allah. Menduk. Yêu đi kau. Nóng nhầm. Aku lupa ambil dia nak ayam. Ayam kek aku ambil dia 45 juga. Tapi begitu mungkin ada burger tu di Kuching, tapi ada something yang unik dalam burger tu menyebabkan aku bagi dia 5/5. Sebab apa? Dengan kelembutan bannya dibakar dan si lembek dan si terlalu angus tau Mada. Lepas dia pun smash burger ya sebenarnya burger lah kita adalah smash burgernya beefnya wow ala-ala tak pernah makan patty Sarah beef. Wah aku pomot patty Sarah beef nyaman, jangan lupa tak orang beli kat Sarah beef dan nyaman pattynya. So macam tu lah pasal digandingkan dia dengan aku sih lupa lah niat sos apa tu. Tapi sosnya wow nang nyaman. Pasal diganding dengan apa benda tu tak? Diganding dengan mushroom carbonara yo. Nang nyaman. Seriously nyaman. Tak apalah, nasib baik aku dah cari itu lah. Enggak tak aku tutup lah. So sebab apa lah aku berinya tempat pertama dan ia adalah dan aku baginya 5/5. Itu dekat aku, dekat orang lain aku tak tahu. So overall pemenangnya adalah burger latte. Burger latte pun okay. Dan yang second adalah Cheers teman. Mungkin sini saya dah hilak kot. Mungkin ada jual pisik tu sedang dengar lah. Lalu dengar kat Selanjung dia jual gitu lah. So nextnya adalah aku suka baca dengan Crocs mun lusunan Crocs tu nyaman juga tu. So, makanan overall makanan yang nyaman. Okay, untuk air aku just kurang dengan sona macam mungkin aku salah ambil
air mungkin air ni lain nyaman, matcha nyaman kali sebab aku ambil vanilla latte. Buatnya dah adalah recommended. So aku ambil vanilla latte. Tapi vanillanya si berasa ya jap lah. Latte nya okey, ada latte, ada kopi, tapi kopi macam biasalah. Macam mungkin okey kopi yang stok lah macam biasa ataupun si cukup vanillanya untuk sirap berapa shot berapa punch pakainya stok lah. So macam yang pun cik basah lah. And then untuk sobat kopi, okay, pak kopi nyaman. Kopi tu macam bilanya kopinya ada rasa macam kita akan sakit kepala. Matcha nyaman. So overall makanan aku itu alhamdulillah sedap. So rasanya kita akan berjumpa untuk cari makanan yang di Havoc. Sebab dia dengar ada Havoc Festival kat Kuching. So kita coba makanan di sini pula. Kita aku boleh mbak geng adik-adik aku makan bersama-sama review. Okay. So kita jumpa lagi di lain waktu untuk review makanan. Dekat aku bukan dekat kau. Aku makan bukan kau makan. So kita dah buat aja. Okay, bye bye. Assalamualaikum.